Weh, hari tu adik customer tanya aku, laser ni betul ke boleh burnkan kulit? Sebenarnya tak sis, laser estetik ni berbeza dengan laser perubatan dengan industri. Dekat Umi Wax ni, laser kita memang berfungsi dan selamat sebab dia fokus betul-betul dekat akar rambut, bukan kepada permukaan kulit. Oh, jadi dia takkan panas dekat bahagian kulit lah ya? Sebab tenaga laser ni kawal ikut jenis kulit. Sebelum rawatan pun, terapis akan test dekat permukaan kecil untuk pastikan kulit customer sesuai. Oh, patutlah ramai yang cakap suam je, tak panas. Betul. Ramai ingat buat laser ni panas, padahal lembut je. Oh, faham. So, betul ni takkan burn? Ya, takkan rasa panas, takkan burn pun. Melainkan customer tu, bila lepas buat rawatan, dia pergi berjemur.